Hana, Yes? saya berperasan. Kita ada janji ke hari ni? Janji. Ada lepas pukul 2. Tak, saya tanya awak. Kita ada janji ke hari ni pakai baju colour sama ni? Nama pun kebetulan. Ya ke? Mana tahu awak skodeng almari pakaian saya. Cik Ben ni. Saya ni bukannya isteri Cik Ben sampai boleh tahu baju apa yang ada dalam almari tu. Yalah, mana tahu kalau awak selain daripada uruskan jadual saya, awak uruskan pakaian saya juga. Tak nak saya jadi nombor 2. Nombor 2? Iyalah, habis tu Cik Maira nak campak kat mana, kan? Ya Allah! Lupa ambil Cik Maira dekat airport, kan? Awak kan cik serba tahu, kenapa tak ingatkan saya? Tahu pun saya ni Cik serba tahu, bukan Cik serba ingatkan orang. Orang dah WhatsApp lah. Mana Ben ni? Sampai pun lagi. Orang kalau dah sayang kita, mesti sampai dulu. Kalau Bu ni mesti dia sampai dulu. Tak payah aku nak tunggu. Ben ni aku pula yang nak kena tunggu dia. Nampaklah. Cik Maira. Tak. Jalan jam kat depan tu. Sebab tu ya dia lambat sikit. You jangan tipu I. Mesti dia lupa nak ambil I, kan? Tak adalah. Dia tak lupa. Itu mesti tengah reverse parking tu. Kenapalah perangai Bun dengan Ben ni tak sama? Kata adik-beradik. Cik Maira, diorang tu adik-beradik. Bukannya kembar. Sebab tu panggil diorang tak sama. You memang selalu sangat nak menangkan bos you tu, kan? Okeylah. Bye. Bye, Cik Maira. Suka!